And then saya lebarkan lagi sayap guest house saya sampailah ke Putrajaya, Alamanda, dekat Bandar Hilir kita ada apa semua. And then kita kena pukul masa COVID. Masa COVID kita habis hancur. 11 rumah kita habis hancur. Memang time tu saya lost almost 200,000. Wah, saya lost. Bukan satu jumlah sikit. Ya, sebab saya bermula tanpa ada apa-apa loan. Saya tak pernah ada apa-apa loan bank untuk mulakan perniagaan. Sama saya, Zulhelmi bin Razali, kita bersiaran langsung dari studio PIS Borak Apa Tu? Seperti mana episod sebelum ini, kita akan menjemput tetamu jemputan kita yang berpengalaman untuk membincangkan pelbagai tajuk yang menarik, pelbagai isu semasa yang berkaitan dengan pendidikan TVET. Untuk episod kali ini, kita akan mengupas dan membincangkan tentang tajuk realiti dan aspirasi dunia pelancongan bermula di Politeknik Ibrahim Sultan. Mungkin masih ramai yang tertanya-tanya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu selepas seluruh dunia dilanda wabak COVID-19. Bagaimana keadaan industri pelancongan pada ketika ini? Masih relevankah bidang pelancongan ini? Ke mana hala tujunya? Jika saya boleh recap sedikit, pada tahun 2019, industri pelancongan menyumbang sebanyak 86 bilion kepada KDNK Malaysia. Namun, pada tahun 2020, ianya telah menjunam kepada 83%. Jadi, bagaimana keadaan pada tahun 2025 ini? Untuk itu, saya bawakan ke studio pada ketika ini Encik Syed Syahmi bin Syed Amin, pengarah dan pemilik syarikat Ashok Tour and Travel Sdn Bhd yang juga merupakan alumni Politeknik Ibrahim Sultan dalam bidang Diploma Pengurusan Pelancongan. Assalamualaikum Encik Syahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertama-tama kali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tim PIS Borak Apa Tu kerana sudi menjemput saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Zul. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi hadir ke podcast kita. Saya difahamkan Cik Syahmi baru sahaja balik atau baru sahaja pulang daripada 5 Langkawi. Betul eh? Betul. Macam mana pengalaman kat sana? Alhamdulillah, kita baru saja menghabiskan kurang lebih 5 ke 6 hari kat Langkawi dan saya baru je sampai dekat Johor beberapa hari. So panas lah, saya boleh cakap panas. Panas eh? Pulau Langkawi. Pulau Langkawi sangat panas. Tapi kita tengok sambutan daripada bukan saja pelancong-pelancong domestik tapi pelancong-pelancong luar negara yang membanjiri Langkawi. Saya rasa lebih daripada 500 ke 600 ribu. Cuma itulah harga hotel mahal sikit. Dan kenangan yang paling penting yang saya bawa balik adalah kehitaman ni lah. Saya bawa hitam manis. Hitam manis. InsyaAllah. Tak sempat cari sunblock. Okey, baiklah. Sebelum kita berborak lebih lanjut tentang tajuk yang kita ingin kupaskan hari ini. Saya rasa ramai penonton nak tahu, nak mengenali tetamu kita dengan lebih dekat lagi. Jadi Encik Syahmi, boleh tak kongsikan secara ringkas kepada penonton kita tentang latar belakang diri, pendidikan dan juga kerjaya sekarang ini? Baik. InsyaAllah. Okey, baik. Penonton semua, nama saya Syed Muhammad Syahmi bin Syed Amin. Saya berasal daripada Johor Bahru, saya bekerja di Johor Bahru, saya belajar pun di Johor Bahru. So, saya ni adalah purely JDT. Okay. Alright, and then saya mendapat pendidikan awal di sekolah menengah di Johor Bahru juga. And then saya adalah alumni College Community juga, College Community Selanda di Melaka, dan saya juga adalah alumni Politeknik Ibrahim Sultan
Dan mana sekarang ni saya pun tengah melanjutkan pelajaran saya juga di OUM. Saya tengah buat degree untuk pelancongan. Biasalah kita ni belajar tak pandai, naik daripada sikit. So daripada CJ kita naik kepada diploma, naik kepada degree. Tapi nanti kita akan cerita yang lebih lanjut pada soalan-soalan yang akan datang, insya-Allah. So itulah sedikit sebanyak pengenalan mengenai diri saya. Jadinya kalau tengok daripada college community terus ke PIS sambung diploma, semua dalam bidang pelancongan. Ya, betul. Dekat college community saya bahagian komputer dan sokongan. Komputer dan sokongan. Okey, jadi menarik soalan tu. Jadi, apa yang mendorong daripada bidang komputer menukar arah kepada bidang pengurusan pelancongan di Politeknik Ibrahim Sultan? Okay. Sebab saya mula sedar sebenarnya yang saya ni tak reti duduk diam. So bila kita ambil kos komputer ni, satu benda, one thing yang kita kena tahu, bila orang ambil kos komputer dia kena duduk diam. Betul. Dia kena menghadap PC tu, dia nak kena buat program apa benda semua. So bila saya dah 2 tahun dekat sana, dan baru saya sedar yang ini bukan jiwa saya cakap. Okey. So saya cari apa program yang sesuai untuk kaki rakyat macam saya ni. Macam masa saya dulu belum ada GrabFood, Foodpanda apa semua. Betul. Jadi untuk kaki rakyat macam saya ni, apa kos yang paling sesuai? So adalah member tu, kau cubalah ambil pelancongan. Cuma saya cakap saya masa mula-mula saya terfikir, ada ke yang namanya kos pelancongan dalam belajar ni? Melancong apa nak belajar? Kan? So kita fikir macam itu. So bila saya tengok dekat Politeknik Ibrahim Sultan ada, saya try mohon dekat UPU tu. And then dapatlah dekat Politeknik Ibrahim Sultan. Saya tak dapat sebenarnya Cik Zul, tapi saya merayu 3 kali saya buat rayuan. Baru saya dapat masuk Politeknik Ibrahim Sultan ni. Diorang tak nak saya asalnya. Rugi kalau diorang tak nak tu. Alhamdulillah selepas 3 kali dapat juga menjadi penuntut di Politeknik Ibrahim Sultan. Betul. Jadi kalau dah 3 kali mencuba tu, mesti ada something yang special. Kenapa nak mohon juga kos di Politeknik Ibrahim Sultan ni? Jadi kita nak tahu, Cik Syami, sedikit pengalaman, kongsikanlah sedikit pengalaman dengan kita sepanjang menjadi pelajar di Politeknik Ibrahim Sultan ni. Alhamdulillah, saya rasa yang saya boleh cakap pengalaman untuk semasa menjadi pelajar di Politeknik Ibrahim Sultan ni adalah satu pengalaman yang manis. Sebab apa? Sebab saya belajar arti kehidupan dekat sini. Banyak benda yang saya belajar. Yalah, kita frankly speaking, saya bukan orang yang pandai, kan. So that kita cuba tackle persyarah-persyarah dengan cara lain, yang mana kita cuba tackle dengan kita punya adab, kita punya apa semua, kan, kita punya budi bicara. So itulah apa yang sampai saya tak boleh nak mention nama pensyarah-pensyarah saya, sebab nama pensyarah saya ni ramai. Saya takut nanti ada, sebab saya untuk pengetahuan Cik Zul, saya masih rapat dengan pensyarah saya sampai sekarang. Alhamdulillah. So saya takut nanti kalau saya sebut nama seorang, yang ni telefon saya, Syami, kenapa kau tak sebut nama saya? Saya tak boleh. So saya tak boleh sebut mana-mana nama pensyarah. Tapi yang kenangan paling manis yang saya ingat adalah pagi tu saya ada final punya presentation. Dan saya duduk rumah sewa. Pensyarah datang rumah saya, kejut saya untuk bawa saya pergi final presentation. Yang mana pensyarah tu tahu saya dah ready, saya dah prepare everything. So, dan tertidur ke apa tu? Saya tertidur. Okey. So pensyarah tu datang rumah saya, datang rumah sewa saya dekat Jalan Kenari dulu. Dia datang, dia hangkut saya, bawa pergi poli untuk saya present. Yang mana saya separuh mandi je. Itulah betapa sayangnya kan. Itulah. Itu sebab tu saya cakap, kalau orang tanya saya tentang kenangan saya dekat pengalaman ataupun kenangan saya dekat Politeknik, saya cuma boleh describe dengan satu ayat, iaitu manis. Itu je. Alhamdulillah. So semoga menjadi manis kepada ramai lagi penuntut-penuntut kita di Politeknik Ibrahim Sultan ini. Baiklah, jika kita dah lihat, kita tahu Cik Syami ini merupakan pemilik kepada syarikat Asyuk Tour and Travel and Tour yang Berhad. Jadi kita nak tengok, kita nak tahu bagaimana boleh bermulanya kerjaya Cik Syami dalam bidang ni. Okay, basically sebenarnya untuk masuk ke bidang travel agent ni bukan saya punya aim sebenarnya. Asalnya daripada 2018 bila saya habis daripada saya grad tahun 2013 2014. So habis daripada 2014 tu saya join dengan Tourism Malaysia. So saya adalah pegawai pelancongan di Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. So saya servis beberapa tahun, lebih daripada 5 tahun saya servis di sana. So
dalam masa yang sama tu saya buka guest house. Saya buka guest house dekat Danga Bay, Country Garden Danga Bay. Saya buka guest house kat sana. And then saya lebarkan lagi sayap guest house saya sampailah ke Putrajaya, Alamanda, dekat Bandar Hilir kita ada apa semua. And then kita kena pukul masa Covid. Masa Covid kita habis hancur. 11 rumah kita habis hancur. Memang time tu saya lost almost 200,000. Wah, saya lost. bukan satu jumlah sikit. Ya, sebab saya bermula tanpa ada apa-apa loan. Saya tak pernah ada apa-apa loan bank untuk mulakan perniagaan. Okey. So memang kerja keras, bukan kerja keras, saya tak boleh nak cakap saya kerja keras lah. Maksudnya hasil kumpul-kumpul tu apa yang saya gunakan. And then untuk pengetahuan Cik Zul, di dalam industri pelancongan ni, saya nak buka travel agent. 1,001 orang yang datang pada saya bagi tahu pada saya apa? Travel agent ni dah tak relevan dah dalam industri pelancongan ni. Betul? Ramai yang cakap macam tu? Betul. Betul. Sebab apa? Kita fikir secara logik Kalau penonton kat luar boleh fikir secara logik. Kalau tengok, saya cakap dengan Cik Zul nak pergi Penang. Cik Zul akan pergi kepada Traveloka, Agoda.com atau Cik Zul akan pergi pada Asyik Travel? Saya booking lalu online saja di hujung jari. Yes. Itulah sebab Traveloka, Agoda itu juga adalah travel agent. Tapi kita panggil dia OTA, online travel agent. So sebab itulah orang cakap travel agent punya industri dah tak relevan. Tapi saya buktikan yang benda tu salah. Macam itulah sebab perjalanan macam mana kita menceburkan diri dalam bidang travel agency ni. Bermula daripada tahun 2023. Pada ketika tu kalau kita dapat recap sikit, 2023 ni ekonomi baru saja pulih daripada pandemik COVID-19. Betul. Tapi saudara Syami kita ambil pendekatan melihat peluang yang ditinggalkan oleh mungkin masa Covid tu banyak travel agent yang gulung tikar. Ramai sangat. Kalau saya ingat ramai. Statistik yang kita dapat lebih kurang daripada 5,600 something travel agent yang tutup, yang serahkan lesen semula. Yang gulung tikar berapa ramai. Masya-Allah. Tapi peluang itu diambil oleh saudara Syami kita untuk develop satu syarikat Asyik Travel and Tours Sdn Bhd. Betul. Jadi Cik Syami, dalam tempoh 2-3 tahun ni, saya rasa dalam tempoh 2 tahun ni Asyik berkembang. Asyik Travel and Tour berkembang. Jadi apa perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cik Syami kepada umum? Okey, untuk pengetahuan penonton juga dekat luar sana, fokus Asyik Travel and Tours ni adalah kepada DMC, iaitu Destination Management Company. Di mana kata kita fokuskan kepada logistik. Kita fokus untuk hosting people, untuk hosting turis datang ke Malaysia. So itu adalah fokus utama kita, yang mana kita juga menyambut ataupun menyeru sautan kerajaan untuk menghadapi tahun melawat Malaysia dengan tahun melawat Johor 2026. 2026. Betul. So kita fokus ke arah yang sedemikian lah. So, kita fokus untuk hosting orang datang ke Malaysia. Jadi apa persediaan maksudnya dari segi perkhidmatan tu apa yang dibuat? Okey, daripada segi perkhidmatan kita menyediakan perkhidmatan transportation. Kita ada 3 buah bas persiaran. Kita ada MPV, kita ada van, kita ada sedan, kita ada SUV. So that kita menawarkan pelbagai jenis ataupun kelas pengangkutan kepada kita punya pelanggan-pelanggan. Okey. Nampaknya lebih kepada transportation atau perkhidmatan transport. Betul. Baiklah. Cik Syami, kalau kita lihat, kalau kita pergi Mata Fair, kita pergi sebarang event yang berkaitan tourism. Banyak syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat gergasi yang ada di luar sana. Tak perlu dimention. Kadang-kadang setiap individu dia ada dah favorite dia punya travel agent dia. Nak pergi sini, oh ni. Nak pergi sini, oh ni. Betul. Sebab kadang-kadang banyak yang ditipu punya kan? Scam. Jadi Cik Syami, apa yang ditawarkan oleh Asyik Travel and Tour yang menjadi keunikan dan keutamaan yang berbeza berbanding syarikat-syarikat yang ada di luar sana? Okey, Cik Zul. Saya suka soalan ni.
Saya suka soalan ni sebab yalah, macam tadi saya cakap, ramai orang cakap travel agent ni dah tak relevan. Betul. Tapi kenapa kita masih lagi Ashok Travel and Tours ni masih lagi nak buka travel agent? So sebab kami menjual keunikan inilah kami buka travel agency. Macam tadi Cik Zul mention, fokus kita sebenarnya bukan transportation. Bukan. Tapi kita provide facilities. Kita kita nak jadi local expert, iaitu kearifan tempatan. Maksudnya orang yang arif mengenai tempatan. Sebab tu kalau Cik Zul tengok, kebanyakan travel agent jual package pergi Istanbul, jual package pergi Switzerland. Sorry to say, kami dekat Ashok tak ada. Kami tak ada. Package kami semua berkenaan dengan Malaysia. We are hosting people. Support local. Yes. Dia bukan dia cerita support local, tapi itulah keunikan kita yang mana kita akan menjadi tuan rumah. Instead of menghantar orang-orang kita keluar, so kita punya prinsip adalah menjadi tuan rumah. That's why saya non-stop daripada last year saya pergi roadshow ke Indonesia setiap bulan. Saya pergi roadshow ke Indonesia. Saya boleh kata hampir ke seluruh Indonesia. Daripada Cirebon, Semarang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, semua saya dah masuk untuk kita buat sales. Dan so far kita banyak menerima pelancong daripada Indonesia. Maksudnya kita invite dia orang datang ke tempat kita. Itu pada saya, kalau kata Ashok Travel and Tours ni kita tengok kepada keuntungan semata, kita mungkin kita akan jual apa saja package. Tapi saya mencari kepuasan. Saya mencari kepuasan. Dalam perniagaan saya memang suka cari kepuasan. So kepuasan saya adalah apabila saya dapat grab pelancong-pelancong Indonesia untuk masuk ke sini. Dan our next mission adalah India. Saya akan buat road tour ke India. And then our next lagi mission adalah Europe. So inilah dan usaha saya ni yang best, dia disambut baik oleh Tourism Johor, disambut baik oleh Tourism Malaysia dan disambut baik oleh Kementerian Pelancongan. Maksudnya ia mendapat sokongan daripada kerajaan. Betul. And then satu lagi yang baru nak MOU dengan kita ni adalah JECO. Johor Economic Tourism Culture Office Singapore. So JECO ni adalah satu subsidiary saya rasa di bawah government yang menguruskan investor-investor daripada luar negara. Dan sekaligus dia mempromosikan pelancongan dan budaya negeri Johor. Disambil dia orang invest, kita bawa dia orang lawat kawasan kita, budaya kita. Betul. So kita nak ubah game plan travel agent yang lain. Travel agent yang lain mungkin you punya game plan, kita tak cakap travel agent lain punya game plan salah, tak. Kita ada game plan masing-masing. Maksudnya kita punya game plan adalah untuk hosting orang datang ke Malaysia. Fokus kita tu untuk panggil orang datang Malaysia. Strategi perniagaan yang digunakan oleh Ashok Travel and Tour. Ya, kita nampak di situ berbeza dengan keadaan orang lain. Mungkin keunikan itu yang menyebabkan Ashok Travel and Tour ini nampak berbeza dan berada di hati masyarakat. InsyaAllah. Okey, baiklah. Kita tahu Cik Syami merupakan founder kepada syarikat ini. Jadi mungkin pelbagai cabaran telah dilalui untuk pastikan syarikat ini sustain, maintain, kan? Kita tak nak dengar yang manis-manis saja. Kali ini kita nak borak sikit, kita nak tanya sikit apa cabaran yang dihadapi untuk pastikan ini maintain dan sustain, dan apa cabaran yang dilalui pada masa mula-mula sekali nak bentuk syarikat ni. Okey. Sebenarnya syarikat Ashok Travel and Tours ni dia dah bertapak saya rasa almost 4 ke 5 tahun. So saya ni join dan saya beli saham daripada Ashok Travel and Tours. Okay. So saya naik jadi director sebab saya beli majority of saham. So majority saham Ashok Travel and Tours adalah di bawah nama saya lah sekarang ni. Jadi cabaran yang kita hadapi sebelum ni adalah lebih kepada kita tak tahu siapa market kita. So market kita, yang itu pada saya cabaran yang biasa-biasa lah. Cabaran yang luar biasa adalah kita tak mampu bayar bas. Kita ada 3 buah bas Kita ada 3 buah bas, which is kalau saya boleh share kat sini, satu bas tu monthly dia lebih kurang dalam 9,000.
Sebulan? Sebulan. Okey. So kita ada 3 buah bas yang kita kena bayar, yang mana overhead 2,700. overhead kita every month, suka tak suka kita perlu ada 60 ke 80 ribu every month. 60 ribu? Yes, dengan pekerja, dengan staff, dengan driver, dengan insurans, tax, apa benda semua. So dia bukan satu benda yang mudah, dan saya pun pernah juga terfikir untuk terjun bangunan dulu tapi tapi saya batalkan niat tu, sebab dia kalau kata nak cerita cabaran ni, memang terlalu banyak cabaran. Dan antara cabaran yang paling perit tu yang tadi saya cerita lah, yang kita tak mampu bayar bas. Dan kita fikir apa, bila kita tak mampu bayar bas ni, macam mana untuk kita sustainkan bisnes ni. Itu kita fikir, macam mana untuk saya sustainkan bisnes ni kalau bas pun kita tak boleh nak bayar ni. Tidur malam tak lena tu. tu. Tak lena. Saya kalau kata cabaran, saya boleh cakap sampai ke jam dan minit ini kita dicabar lagi. Masih lagi dalam cabaran. Kita masih lagi dalam cabaran. Sentiasa berfikir apa next. Yes. Apa next tu satu. And then macam mana berfikir untuk sustain. Untuk sustain, sebab saya tak consider lagi yang kita dah berjaya sekarang ni. Kita masih terlalu baru. Sebab sekarang ni kita masih lagi dalam proses pengembangan, proses nak membangun apa benda semua. So memang kalau kata cabaran tu, saya tak boleh nak cerita banyak sebab kami masih lagi dalam rintangan sekarang. Masih lagi sedang dicabar masih lagi sedang dicabar sekarang ni. Dan cabaran tu sentiasa ada. Sentiasa. Betul. Jangan kata bukan manis-manis je, nampak pergi sana, pergi sini, turun flight, naik flight, hotel sana, hotel sini kan. Tuhan je yang tahu. Okey, baiklah. Kita dah lihat cabaran-cabaran yang ada dalam mengurus. Jadi kita tanya juga, adakah bila lihat kepada keadaan cabaran-cabaran tu, adakah bidang pelancongan ini masih lagi relevan kepada graduan yang nak membina kejayaan mereka dalam bidang pengurusan pelancongan di Malaysia ini? Okay, basically saya rasa untuk bidang pelancongan, dia akan sentiasa relevan. Sebab apa? Sebab kita tahu bidang pelancongan ni merupakan antara penyumbang terbesar juga kepada KDNK negara. So cuma kita kena tahu yang industri pelancongan ni terlampau sempit je Zul. Sempit sangat. So pelajar-pelajar yang ataupun calon-calon pelajar yang nak meneruskan anda punya kejayaan dalam bidang pelancongan, mereka perlu ada satu rasa bersaing yang sangat kuat. Dia kena bersaing. Sebab industri pelancongan sangat-sangat sempit. Dan saya boleh cakap, kenapa saya cakap industri pelancongan ni sempit? Kalau masuk dalam industri pelancongan, Cik Zul boleh petik nama siapa, saya boleh kenal orang tu. Sebut travel agent mana, insya-Allah kita kenal siapa bos dia. InsyaAllah kita kenal siapa tu eksekutif dia. Sebut aja sebut je macam contoh you sebut Impiana Hotel ke. Kita tahu siapa dia punya GM. Kita kenal siapa dos dia. Sebab apa? Sebab industri kita tak besar. Even hotelier sekalipun, hotelier pun dia akan lompat dari hotel ke hotel. Dan basically saya jumpa orang yang sama 13 tahun lepas yang saya jumpa. So orang yang masih yang sama, tapi dia dah bertukar 5 hotel, 6 hotel, tapi masih lagi di dalam industri. Sebab tu saya cakap, untuk kita masuk ke dalam industri pelancongan ni, dia sangat sempit dan kita kena bersaing. Dia kena bersaing. Sangat-sangat kena bersaing. Persaingan di situ maksudnya masih lagi relevan, tapi mungkin perlu kerja keras, perlu tunjukkan potensi diri untuk berada dalam industri pelancongan ni. Saya cadangkan kepada bakal-bakal student yang nak ambil pelancongan ni, kalau anda tak ada sifat eager dan tak ada sifat agresif dalam diri, saya cadangkan jangan ambil pelancongan. Seriously, betul. Sebab untuk berada dalam industri pelancongan ni, dia memang sangat kena pandai cakap, banyak cakap, pandai cakap, dan dia kena sangat hyperaktif. Kalau kita tak aktif dan kita so called lembek lah, saya nasihatkan you ambil lah kos yang lain. Memerlukan daya tahan diri yang tinggi untuk berada dalam setting atau dalam industri pelancongan ini. Baiklah, kita dapat makluman juga bahawa Asyik Travel and Tour ini telah menandatangani kolaborasi bersama dengan Politeknik Ibrahim Sultan. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Asyik Travel and Tour. Mungkin boleh kongsikan jugalah dengan kita dan para penonton apa perancangannya dalam melaksanakan kolaborasi bersama dengan Politeknik Ibrahim Sultan ini. Ramai nak tahu tu. Okay.
Jadi untuk penonton-penonton kat luar sana juga, yes, kita baru saja menandatangani kolaborasi dengan Politeknik Ibrahim Sultan, yang mana kita pihak Ashok Travel and Tours lah, kita dah menyediakan 2 unit bas. 2 unit bas 44 seater. 2 unit bas kepada Politeknik Ibrahim Sultan, yang bas yang mana bas tu berstatus bas korporat. So macam yang saya cakap tadi, kalau kata bila melibatkan politeknik ni, dia it's all about pride. So sebab tu saya cakap, kalau kata kita balik kepada MOU dekat sini, kita punya fokus utama kita adalah untuk kita nak student-student ni ada jalinan yang kukuh dengan industri. Sebab saya faham dulu, sebab saya berada di dalam politeknik, saya belajar, saya student dekat sini. So that kadang-kadang bila kita tak dapat pendedahan daripada industri, kita akan ketinggalan. So itulah apa yang dan alhamdulillah Tuan Ketua Jabatan kita, Cik Karim pun sangat agresif dengan kita. So dia pun banyak membantu kita. Maksudnya dia pun nak student ni rapat dengan industri, supaya student ni bila keluar kita tak terkejut, Cik Zul. Kita dulu belajar macam gini, kenapa bila kerja macam gini? Belajar lain keluar lain Belajar lain keluar lain. Itulah antara inisiatif, dan saya sendiri pun dah bercakap dengan Tuan Pengarah Haji Ulaimi. Ya, betul. Kita dah berbincang dengan Tuan Pengarah juga. Tuan Pengarah pun mendesak juga untuk kita jalankan Polytravel ni. So mungkin itulah kolaborasi-kolaborasi yang akan datang, sebab saya pun kena jalankan cepat sebab Tuan Pengarah personally call saya untuk maklumkan mengenai Polytravel ni. So InsyaAllah banyak lagi kolaborasi-kolaborasi yang kita tengah fikirkan, macam mana untuk kita especially untuk membantu student JPH lah. InsyaAllah. Semoga jalinan ini membentuk kerjasama yang sangat baik kepada memberi pulangan balik kepada Politeknik Ibrahim Sultan. Pada awal tahun hari tu Encik Syami, saya ada jumpa dengan salah seorang staf daripada Encik Syami. Saya terkejut bila kita berbual, rupanya dia pun graduan daripada Politeknik Ibrahim Sultan. Adakah ini termasuk daripada sebahagian daripada kolaborasi tersebut? Tidak. Tidak. Basically saya memberi keutamaan kepada apabila ada calon ataupun kandidat yang minta kerja, saya memang akan beri keutamaan kepada alumni Politeknik Ibrahim Sultan. Itulah mungkin caranya. Sebab apa? Dia penonton-penonton kat luar jangan rasa saya racist, tak, bukan. kita tengok bakat juga. Cuma kriteria tambahan ataupun markah extra point lah, Cik Zul, kita katakan extra point kita adalah student PIS. Student PIS. Yes. Alhamdulillah, itu satu, walaupun dia bukan termasuk dalam salah satu kolaborasi yang dibuat. Betul. Namun alumni ataupun graduan Politeknik Ibrahim Sultan menjadi keutamaan. Betul. Apabila nak cari kerja. Betul. Boleh ramai-ramai lepas ini Betul, ramai-ramai datang. Okey, baiklah. Cik Syami. So, mungkin ada sedikit nasihat Cik Syami kepada para pelajar dan graduan yang berada di luar sana yang berminat untuk menjadi usahawan dalam sektor pelancongan ini. Apa rasa nasihat nak bagi pada diorang ni? Okey, kepada penonton ataupun pelajar-pelajar yang ada dekat luar sana, saya nasihatkan untuk jadi usahawan, dia bukan satu perkara yang senang. Dia bukan, macam saya cakap tadi kita kena betulkan semula niat kita. Kalau kata fokus kita adalah pada keuntungan, insya-Allah 3 tahun je anda akan bankrupt. 3 tahun je? 3 tahun je maksimum. Okey. So saya lebih santai lah saya terangkan. Sebab apa? Sebab perniagaan ataupun bisnes ni dia adalah cerita siapa yang paling lambat kalah. Sebab anda kena kekal bertahan selamanya. Dan kalau kata mental kita tak kuat, diri kita tak kuat, susah untuk berada. Sebab dia once bila kita dah menceburkan diri dalam bidang keusahawanan ni, kita nak dia satu kaki tu dia dah terikat kat dalam. So kita nak keluar tu macam payah. Sebab kita dah terbiasa dengan berniaga sendiri. Jadi saya sarankan untuk pelajar-pelajar kat luar sana semua, mana yang saya amat alu-alukan kalau anda join dalam industri usahawan ni, buat perniagaan sendiri, company sendiri. Cuma yang satu yang saya nak pesan,
jangan putus asa. Itu real. Itu sangat real. Saya sendiri alami benda tu. Okey. Pesanan yang satu yang saya pegang sampai sekarang adalah once kita putus asa je, everything habis. Saya tak cakap yang kita boleh sustain sebab saya pun ada lagi satu perniagaan. Saya ada service center kereta. Saya ada service center kereta juga. Yang itu adalah minat. Kereta otomotif adalah minat. Adalah minat. Travel adalah passion. So saya libatkan apa yang saya buat, saya libatkan passion dan minat saya. That's why saya willing untuk spend 25 jam waktu saya dekat pada saya punya kerja. Dan itulah apa yang paling penting. Sebab kalau kata anda tak minat, anda jangan mula berniaga. Okey. Dia perlu memang kena ada minat lah. Baiklah. So kita nampak kalau nak perlukan minat yang mendalam, Betul. ketahanan diri yang kuat, Betul. dan juga passion tu mesti bagikan sepenuh perhatian Betul. kepada Betul. bidang usahawan ini. Betul. Okey, itu sedikit nasihat daripada Cik Syahmi. Akhir kata Cik Syahmi, apa harapan Cik Syahmi terhadap generasi yang akan datang ni dalam menempuhi bidang pelancongan dan hospitality ini? Harapan. Saya berharap agar industri pelancongan ni akan semakin berkembang. Akan semakin berkembang dan institusi-institusi pengajian di Malaysia ni akan lebih, maksudnya lebih advance untuk daripada segi syllabus whatsoever. Sebab itu sangat penting macam saya terangkan tadi, supaya student-student ataupun pelajar-pelajar kita yang keluar ni dia tak terkejut dengan dunia realiti pekerjaan ni macam mana. Dia orang kena tahu apa itu pelancongan, dan itulah harapan saya. Saya harap agar maksudnya semua memainkan peranan daripada segi student, daripada IPTA, IPTS. So sama-sama kita mainkan peranan untuk kita bergerak, especially industri pelancongan ni akan lebih mampan di Malaysia, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Harapannya yang diberikan oleh Cik Syahmi itu dapat digarap oleh generasi muda pada masa akan datang. Baiklah, terima kasih pada Cik Syahmi di atas kesudian untuk hadir ke podcast PIS Borak Apa Tu, dengan berkongsi pelbagai info, pelbagai cerita suka duka dalam menempuh perniagaan. Semoga info yang diberikan, maklumat yang diberikan memberi manfaat dan dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi jangan lupa untuk kongsikan podcast ini kepada ramai orang supaya ramai yang mendapat manfaat. Baiklah, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam podcast Borak Apa Tu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.